subuh antara jam 7 hingga 8 pagi. Apakah hukumnya? Dan macam mana nak niat? Hari-hari dia semayang pukul 7 sampai pukul 8. Bermaknanya sudah habis waktu. Lepas apa jadi pukul 7 sampai pukul 8 mau ni? Orang lain jarang-jarang sekali itu biasalah. Dah kalau hari-hari sebab tak bangun. Kenapa tidak bangun? Kerana berjaga. Nah, tak boleh lah. Jadi bila tak bangun sebab berjaga itu haram. Dan kalaulah boleh dia tidak tidur baru boleh semayang subuh, wajib tidak tidur. Kerana dia sudah sampai tahap meninggalkan solat pada setiap hari. Jadi kita kena tengok apakah sebab kita bangun lewat. Jangan tidur siang biar malam itu mudah tidur. Dan kalau tidur tak ada orang nak gerak, guna jam. Itu panggil ikhtiar. Jam jangan beli kecil pasal malam. Pak segi, kalau tu dok dengar tu, mana bangun hak gitu. Ni hak ulat hak ada tukur datang rutin. Faham tak? Ring. Itu baru dengar. Dan jangan letak dekat sekira-kira sapa. Biar tak sapa. Sapa letak sambung. Faham lagi? Sambung pukul 8. Jadi hari-hari ni dia duduk lah kotak tok lah kubur. Nak niat ke mana? Niat macam biasa, tak niat qada pun sah. Kita bangun pukul 8 pagi, Allah Rabbi pukul 8 dah, ambil wuduk, Allah, aku semayang fardu subuh 2 rakaat kerana Allah Ta'ala.